simpan emas kecil ni tak bagus. Itu mitos sebenarnya tuan-puan. Hari ini ramai yang selalu fikir kalau nak simpan emas kena yang besar-besar je, barulah rasa cukup. Memang betul tuan-puan, emas yang besar fleksibel, boleh cair bila perlu. Tapi masalah dia, bila kita ni ada banyak sangat duit lebihan, kita mudah sangat untuk membazir. Duit keluar tanpa sedar. Untuk apa tuan-puan? Untuk benda yang tak penting. Itu sebabnya tuan-puan, saya mula faham konsep rumah besar dan rumah yang kecil. Bayangkan macam ni, emas yang besar ni macam rumah besar lah tuan-puan. Cantik, luas, selesa, sesuai untuk simpan barang-barang berharga. Tapi kalau rumah tu penuh sangat barang-barang lebihan, tidak dijaga tuan-puan, benda yang tak penting pun mula masuk. Maka daripada situ, duit kita akan bocor. Emas yang kecil pula, macam yang kita ada rumah kecil. Mungkinlah nampak kecil, tapi ia sangat fleksibel. Sebagai contoh, 1 dinar public gold sekarang lebih kurang RM2,500 seketul. Kalau nak jual balik, public gold beli semula RM2,280. Bayangkan macam ni situasi kita nak servis kereta, ataupun mungkin kita ada kecemasan hospital RM4,000. Dengan emas kecil ini tuan-puan, anda jual sikit saja, tak kacau pun simpanan yang besar-besar. Kuncinya, kita kena tahu matlamat. Emas yang besar untuk simpanan jangka masa panjang, untuk lindung nilai kekayaan kita. Emas yang kecil pula untuk kita guna ketika emergency. Bila kita gabungkan dua-duanya tuan-puan, simpanan kita ni akan jadi optimal. Duit selamat dan lebihan pun terkawal. Jadi bila orang tanya saya tuan-puan, kenapa perlu ada emas kecil dan kenapa perlu ada emas besar? Jawapannya simple sahaja. Supaya duit kita ni tak bocor. Supaya kita ni ada suatu, orang kata apa tuan-puan? Flexibility bila kecemasan datang. Jadi kalau anda nak saya tunjukkan cara untuk susun emas ikut bajet anda, ikut matlamat anda supaya anda ada simpanan optimum, DM saja sekarang. Tuan-puan, biar saja simpanan emas anda tu bukan sekadar cantik dalam safe, tapi betul-betul berfungsi bila anda perlukan suatu hari nanti.